So sekarang ni Mova dia ada dua sistem pemasaran ataupun dua pilihan untuk kita join sebagai affiliate. Yang pertama adalah affiliate agent dan yang kedua adalah affiliate partner. So yang recommended affiliate partner lah. Okay, so seterusnya cashback untuk commission daripada affiliate agent adalah antara 10 hingga 20%, manakala cashback untuk affiliate partner adalah 20%. Alright. So seterusnya bukan cashback biasa tu cashback yang membeli tu. Kalau cashback yang membeli tu itu lain. Ini adalah cashback commission, maknanya daripada commission pengguna-pengguna kita berapakah cashback yang kita dapat. So kalau agent 10 hingga 20%, kalau partner dia akan jadi 20% lah. Seterusnya cashback level. Berapa level kita boleh dapat cashback tu untuk agent 1 hingga 3 level. So bergantung kepada kita punya pangkat. Dalam Mova ni dia ada beberapa pangkat, kejap lagi saya tunjukkan. Manakala untuk partner kita akan dapat 3 level daripada semua pangkat. Maknanya mana-mana pangkat pun kita berada, kita akan dapat 3 level. Seterusnya sales commission. Sales commission 20% agent only sale. Sales commission ni commission apa? Commission kalau ada orang upgrade account. Bukan sales commission jualan produk di Shopee, di TikTok dan Lazada tu bukan. Itu dia panggil shopping commission, pembelanjaan. Jadi untuk pembelanjaan di Shopee, Lazada semua tu dia panggil shopping commission dan itu dikira cashback commission. Sale commission ni adalah jualan account Pro Mova. So untuk agent kita akan dapat 20%, manakala partner akan dapat 20% daripada agent dan juga partner. So beza dia adalah kalau agent ni dia hanya boleh invite ataupun boleh jual kepada agent, account agent sahaja. Maknanya kalau ada orang yang dia invite tu jadi partner, dia tak dapat lah. Okay, sebab level dia lebih rendah daripada orang yang upgrade. Okay, so kalau partner dia akan dapat daripada dua-dua. Sama ada orang tu upgrade jadi agent ataupun upgrade jadi partner, dia akan dapat 20%. Manakala harga untuk join agent adalah RM39, harga asal dia adalah RM99. So kalau masukkan kod affiliate akan dapat RM39 sahajalah, tetapi dia adalah bayaran secara tahunan. Maknanya setiap tahun kena upgrade dan tahun pertama saja boleh dapat potongan harga RM39. Tahun kedua kena renew dengan harga RM99. Manakala affiliate partner pula harga asal dia adalah RM299 dan bila gunakan kod affiliate akan dapat harga RM199 sahaja dan dia adalah unlimited, tidak ada renew sekali bayar sahaja seumur hidup. Seterusnya agent affiliate hanya boleh invite 500 user sahaja, tak kisahlah user dengan partner apa semua tu, dia boleh hanya ada 500 orang sahaja. Dan untuk partner dia boleh invite unlimited number, tidak ada kisah nak 1000 orang, 10,000, 20,000, berapa ramai pun orang yang dia nak invite jadi dia punya user, tidak ada sebarang masalah. Okey. So di Mova ni ada 4 level. Yang pertama adalah silver, yang kedua gold, yang ketiga diamond dan seterusnya yang paling besar adalah star. Okey. So yang pertama bila kita mula-mula register ni kita dianggap sebagai silver. So silver ni kita akan dapat sales commission, maknanya hasil jualan daripada orang upgrade account 20%, cashback commission 20%. Gold pula sales commission. Kejap lagi saya teranglah satu-satu ni kalau terang kat sini dia panjang pula. Alright, so cara nak naik pangkat ni mudah saja. Okey, kita bermula daripada silver ni. Bila anda mula-mula join, anda akan jadi silver lah. So kemudian anda invite 2 orang, so anda dapat 2 orang silver. Okey, bila anda dapat 2 orang silver, anda naiklah kepada pangkat gold. So bila anda jadi gold ni, tiba-tiba di bawah anda 2 orang yang silver tadi ni jadi gold kan. Ada 2 orang silver bawah anda ni dah jadi gold. So anda naik jadi partner, jadi diamond. So bila anda dah jadi diamond ni, tiba-tiba di bawah anda ada 2 orang diamond pula, yang mana yang bawah anda silver ni mula-mula naik gold, lepas tu dia naik jadi diamond, anda jadilah star. Simple je. Okay, ada 2 orang silver di bawah anda jadi gold, ada 2 orang diamond di bawah anda jadi diamond. Okay, anda bila ada 2 gold di bawah anda jadi diamond, dan bila ada 2 diamond di bawah anda jadi star. Okay, simple je. Alright, so perbezaan commission. Jadi pangkat ni terpakai untuk dua-dua belah program, sama ada anda agent ataupun anda partner, anda ada dua-dua level ataupun dua-dua pangkat lah. Maknanya ini adalah untuk agent. Ini adalah untuk agent. So agent pun ada silver, gold, diamond dan star juga. Dan partner pun sama. Okey, kita tengok yang agent ni dulu. Kalau mula-mula ni anda jadi silver kan. So bila anda jadi silver, anda punya commission bila ada orang upgrade account, okey, RM39 harga dia ni, anda akan dapat 20%. Okey, harga kan tadi nak upgrade jadi partner, nak upgrade jadi agent kan RM39. So anda dapat 20%. Maknanya apa? Anda dapat RM78. RM7.80. Okey, lepas tu ada
ada di bawah anda ni dia dah jadi silver agent, and then dia dapat orang baru, level kedua anda akan dapat RM1 lebih, dan seterusnya level 3 anda akan dapat RM30, 30 sen lah, lebih kurang macam tu. So ini untuk yang silver, dan seterusnya anda boleh tengoklah sampai ke atas ni. Kita tengok yang star ni, bila anda dah jadi star, orang upgrade RM39, anda dapat RM19.50 untuk level pertama, level kedua RM9, level ketiga RM4 lebih. So ini yang anda akan dapat untuk pelan marketing untuk agent. So untuk tengok baca lebih detail, anda boleh screenshot dan anda boleh baca lah. Okey, seterusnya untuk partner pula. Tadi agent, sekarang ni partner. So partner pula ada silver sampai star, sama saja. So ketika anda mula-mula join, anda akan dapat berapa persen? 20% sahaja bila orang upgrade. 20% daripada mana? Daripada RM199. Bermaksud anda akan dapat RM39.80. Itu daripada level pertama, level kedua dapat RM7, level ketiga dapat RM1 lebih. Okey. So kita yang gold diamond ni saya tak nak baca lah, kita baca yang paling bawah dan yang paling atas. Star, okay, anda akan dapat 20% campur dengan bonus tambahan 30%. Jadi anda akan dapat daripada RM199 ni, anda akan dapat 50%. So 50% daripada RM199 anda akan dapat RM99.50. Untuk level pertama, level kedua RM49, level ketiga RM24. Level-level lainnya anda boleh baca sendirilah. So very simple je kan. Dia tak susah-susah pun nak faham, macam tu je lah konsep dia. Katakanlah sekarang ni anda seorang star. Okay, anda seorang star dan anda dapatlah new partner. Anda dapat partner baru. So bila anda dapat partner baru ni, anda akan dapat berapa? 50%. So anda dapatlah RM9.50. RM99.50. Anda lah ni star ni. Okay. Tapi di atas anda ada diamond. So diamond di atas anda ni akan dapat berapa? 40% daripada star yang dapat ni. So star dapat RM99.50. Diamond di atas anda dia akan dapat 40% daripada RM99.50. So dia dapat RM39.80. Okay. So di atas diamond ni ada gold. Ada gold, orang yang jadi gold. So kenapa jadi macam ni? Sebab contohnya gold di atas ni, kenapa dia gold sedangkan di bawah dia ada diamond? Kenapa dia tak naik jadi diamond juga? Sebab di bawah dia ni sebelah saja ada diamond, sebelah lagi tak ada. Sebelah lagi masih lagi silver kan. Dia ada sebelah sahaja. Jadi dia tak naik pangkat lah. Dia kena ada dua sekurang-kurangnya 2 orang. Okey, so gold ni pula dia dapat berapa? 30% sahaja. Daripada mana? Daripada jumlah yang RM39, RM39.80 yang diamond ni dapat. So dia dapatlah RM11. Manakala di atas gold ni pula ada star kan. So star ni memang dia dapat 50, macam sama je kan. Star yang atas ni dapat 50%, star yang bawah ni pun dapat 50%. Tapi dapat tu daripada mana? Dapat tu daripada jumlah orang di bawah dia. So daripada bawah dia ni, dia dapat daripada gold RM5.97. Okey, dia dapat daripada orang yang bawah dia ni. Okey, so simple je lah. Ni contoh yang pertama. Ni contoh yang kedua pula untuk silver. Untuk agent. Tadi untuk partner, ni untuk partner ni. Ni untuk agent pula. Kalau agent pula macam mana? So agent 20% daripada RM39 dapat RM7.80. Kalau new partner ni. Lepas tu ada star. Okey, ada star di atas silver ni. So silver ni dapat RM7.80. Star ni dapat 50% daripada jumlah RM7.80, jadilah RM3.90 dan begitulah seterusnya. Simple saja. Itulah plan terbaru MOBA. Jadi cadangan saya lah, kalau yang terbaik, kalau anda betul-betul nak serius, joinlah sebagai partner, jangan jadi agent. Kecuali anda belum ada modal, anda belum ada bajet kan. So nak mula ataupun nak test dulu, boleh join agent dulu sebab harga dia lebih murah, RM39 sahaja, dah anda dah boleh start dah. Okey. Tapi kalau anda serius, joinlah sebagai partner. Sebab bila anda join agent, anda tidak dapat invite partner. Rugilah orang join bayar mahal-mahal di bawah anda, tetapi anda tidak dapat apa-apa, kosong. Kosong. Anda hanya akan dapat kalau orang yang di bawah anda tu jadi agent sahaja. Kalau dia jadi partner, anda tak dapat apa-apa. Okey, itu saja penerangan berkaitan dengan plan marketing terbaru MOBA.